Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini saya nak tunjukkan cara bagaimana untuk daftar bayar cash. So dengan scan QR code ni ataupun menggunakan link yang tertera dekat situ, maka anda buka lah satu platform iaitu bayar cash. So tekan pada butang sign up, kemudian kita akan isilah kita punya maklumat seperti company name, registration number dan kita punya personal detail lah. Okey, macam full name, email, mobile phone number. Password ni password baru anda create password baru dan perlukan email verification. Selain kalau tak ada business, tak ada SSM, maka boleh juga register guna personal hanya menggunakan IC anda sahaja. Okey, so selepas pada register semua tu dah complete, dah submit, tekan saja butang login dekat sini. Gunakan email yang anda masukkan tadi dan juga password yang anda create tadi. Tekan pada login to console. Kemudian tekan pada complete onboarding process dekat sini. Klik dekat sini. Kemudian kita scroll ke bawah sikit, nampak di bahagian copy of identification card tu. Situ kita kena upload kita punya IC depan dan belakang lah. Okey, tekan saja pada butang upload dekat situ dan uploadkan dalam bentuk PDF dekat sini. And then lepas tu kita scroll ke bawah sikit, tengok di bahagian bank detail. Ada tak bank detail? Okey, ada di bank detail kat sini. So tekan pada select bank, masukkan bank apa? Bank account anda lah. Kalau business, account bank syarikat. Kalau personal, account bank personal lah yang ada nama kita tu kan. Masukkan account holder tu nama kita ataupun nama syarikat. Account number tu nombor account bank. Maksudnya setiap duit yang kita terima tu akan dimasukkan transfer kepada bank yang ini. Okey. Jangan lupa juga untuk masukkan, kita kata upload copy of bank header. Maksudnya bank statement kita tu bahagian atas sahaja. Crop bahagian atas sahaja. So gunakanlah tu sebagai bank header. Upload kat sini. Dan kemudian dah tak ada dah. Itu sahaja. So boleh update merchant detail. Settle. Maka siaplah register bayar cash.